Abi kita sambung lagi. Tadi kita rehat sekejap. Kita sambung lagi isu yang panas ni. Dah berapa kali kita buat podcast Ustaz Fauzi, Ustaz Yusni, Haji Amir. Isu zakat Pulau Pinang. Dengar kata yang paling panas sekali sebab depa beli tanah tu dekat Sungai Bakap. Betul ya? Betul tanah tu di Sungai Bakap. Betul tu nak tanya orang. Katanya tanah Sungai Bakap, lepas tu dekat dengan kandang babi. Apa tu apa TMB punya pencawang. Host pun dah hafal dah. Dah berapa kali interview lah. Betul ya tu. Kau babi dia tengok lah tanah tu. Okey, baik, berkaitan tentang isu pembelian tanah 14 ekar guna dana zakat tawakuf. Kita sedia maklum pada mesyuarat Majlis Fatwa pada Oktober 2024 tak setujulah untuk proses pembelian tanah 14 ekar. Dimungkin 3, iaitu lot tanah 240, 254, 264 dan 265. Di situ Majlis Fatwa tak setuju. Sebab satu, tak ada hasil lah untuk beri manfaat pada asnaf. Jadi di situ kita pi bulan 2 yang lepas bersama YB Penaga Ustaz Yusni, bersama YB Ahli Parlimen Mentampau. SU Badan Perubahan Negeri Izuri P dan adalah beberapa pimpinan yang turun masa tu nak tengok potensi tanah tu. Tanah tu ya dalam mungkin 3 di Dun Sungai Bakap, iaitu di Kampung 5 Kongsi. Di situ bila kita pergi turun di situ buat siasatan tanah tu, situ betul, di situ berhampiran dengan kandang babi, ada kuari di situ, ada reban ayam, dan ada hide watis TMB di situ. Babi pun ada, kandang babi pun ada, ayam pun ada. Jadi kalau kita nilai nak tengok potensi tanah tu dari mata kasar kita, tak sesuai lah. Tak boleh nak buat sesuatu yang dibangunkan. Satu, kalau kita beli tanah tu, saya tak pastilah nak dapat pulangan keuntungan tu. Kalau kata buat sesuatu pun nak buat apa? Tak boleh nak buat sesuatu untuk manfaat untuk asnaf lah. Mungkin kalau beli tanah tu kata nak buat rumah untuk asnaf dengan nilai agak tinggi 9.8 juta. Tapi ada high voltage rumah macam mana? Itulah. Dia high voltage dengan pencemaran bau. Pencemaran bau siapa nak duduk? Tak macam mana yang kacau ganggu tu pun boleh beli kan setel tanah tu. Itu persoalannya. Itulah persoalannya. Sebab saya cakap tadi, Majlis Fatwa pada 2024 Oktober dah memutuskan tidak membenarkan beli. Depa beli ya. Depa beli juga. Macam tu, kalau kata walaun senang, walaun ni memang walak ni waladun. Orang kata tak boleh pun nak beli juga. Beli pula dekat kandang babi. Kan? Jadi di situ banyak persoalan-persoalan lah. Dia sini kita nak tengok pun pemilik tanah tu, kita sedia maklum lah, mantan YB Sungai Bakap lah. Pada sisi mantan yang YB tu dia apa? PKR lah. Dia PKR. Dia mungkin ada situ Conflict of interest. Conflict of interest. Dia sebab dia ada kepentingan lah. Itulah. Tapi kita nak cakap lebih mendalam, nanti dah depa bawa benda ni ke mahkamah. Kita dengar lah mahkamah. Tapi pada dasarnya kita tengok ni tak sesuai lah beli tanah ni. Realitinya saya dah tengok kawasan tu tak ada mendatangkan hasil lah. Kalau kita sedia maklum, kalau nak buat lane ban, kalau untuk zakat tak dibenarkan buat property harta untuk ni sebab untuk dia tak masuk lapan asnaf. Sebab asnaf ni banyak ni Pulau Pinang ni minta. Kata miskin, fakir. Pasal isu ni Ustaz Fauzi dah bicara panjang lah pasal
asnaf, kategori asnaf tu kan. Saya isu ni pun akan dibangkitkan lagi dalam Dewan Negara Negeri kan. Sidang Dun pun Ini lah Dun ni. sidang Dun pun kita akan bangkit lah. Cuma kita kena ambil fakta-fakta lah untuk buat ucapan nanti. Kan. Kita harap orang yang berkenaan tu dia boleh jawab dari isu ni kan. Nak pergi haji pun tak apa, tapi lepas Sidang Dun tu okey lah pergi haji kan. Sebab ini melibatkan kepentingan. Oh, bermaksud dia pergi sebelum? Saya poster, saya tengok poster. Dia tu ucap beritahu kata selamat menunaikan ibadah haji. Tapi tadi dengar dia kata poster tu padam lah kan. Wallahu a'lam. Tapi poster naik tu kira pergi haji kan, dalam poster tu naik kata pergi haji kan. Pasal ini melibatkan wang zakat kan. Yalah, wang zakat ni saya nak cakap dah tentang wang zakat ni, dia bukan kita ni sebagai orang amanah lah, sebagai YDP ni untuk jaga pembendaharaan kewangan umat Islam. Jadi libat urus ni penting lah. Dia kalau syarikat dia dapat keuntungan. Tapi ini duit ni dari orang ramai, orang Islam, untuk diamanah kita pegang dan untuk kita bagi pada pihak yang memerlukan lah asnaf tu. Jadi kalau ada unsur tak boleh urus kewangan yang menimbul syak wasangka, masalah lah. Okey. Dia harapkan lagu tu lah kan. Supaya isu ni dapat dinoktahkan. Dan kita harap siasatan SPRM pun kan. Ya, ini satu lagi. Kita tak dengar apa-apa dari SPRM lagi. Tak dengar lagi. Walaupun Patutnya katanya dia dipanggil kan. Yalah, buat siasatan apa keputusan. Kita masih tergantung lagi, tak dengar apa-apa. Nanti. Bukan kita marah dekat TKM ni, tak marah. Cuma kita melibatkan urusan orang ramai punya kewangan, kena urus secara elok lah. Ya. Pembayar zakat tu kan. Pembayar zakat tu. Okey. Nak isu apa lagi? Isu SSP apa lagi berkenaan dengan hari ni pun saya dah tengok dalam satu TikTok berkenaan dengan isu hospital Kuala Lumpur. Hospital Kuala Lumpur. Kata apa? Dia beritahu kata hospital Kuala Lumpur ni dah macam zon perang lah. Kan? Dengan tempat duduk doktor pun kira lepas tu dengan kerusi tak cukup, orang kena tunggu sampai duduk atas lantai. Di Sungai Bakap pun ada hospital kan? Ada hospital tak? Kata hospital tu pun kata ada ni juga masalah macam tu juga. Betul ya? Isu orang kata kebajikan kesihatan rakyat lah. Nampak terabai. Kita tengok mana-mana pun tak kisahlah, sama ada hospital Sungai Bakap atau klinik kesihatan di Sungai Bakap, terlalu ramai pesakit untuk menerima rawatan setiap hari atas kapasiti fasiliti tak, nisbah tak seimbang ke? Nisbah tak seimbang. Pesakit bertambah ramai dan doktor atau staf masih tak cukup untuk menampung. Tapi pembangunan berjalan bertambah, populasi bertambah. Dari segi dia punya infra dia apa, kemudahan masih tinggal jauh lah. Jadi bermaksud bila satu hari tu pesakit terpaksa menerima rawatan 2-3 jam baru boleh jumpa doktor. Queue tunggu 2 jam. Bukan kita salah doktor, sebab kemudahan doktor tak bertambah, pesakit ramai. Jadi bertambah sesak. Sebab kita sedia maklum yang pergi tu bukan orang sihat, semua orang sakit. Kita tengok bila kita pergi situ, kita pergi mana-mana hospital, sama ada Seberang Jaya okey sikit lah ni. Walaupun bangunan baru, tapi kaki tangan tak cukup juga. Bangunan ada setengah bangunan tak buka lagi sebab tak ada penambahan staff tak cukup lagi. Kalau kita pergi GH kah, pergi mana-mana hospital BM kan, memang pack dengan pesakit. Cuma kita minta pihak. Tapi Sungai Bakap lagi teruk, dia punya nisbah dia lagi jauh kan. Pesakit dengan apa? Dia baru ni terlepas dia ada tanya juga, adakah ada cadangan dari pihak kerajaan untuk ada hospital baru di seberang Perai Selatan. Sebab kapasiti jumlah penduduk ni dah tak mampu nak menampung hospital yang sudah ada. Kuasa negeri cuma kita bagi cadangan, mungkin mereka boleh bawa, Esko boleh bawa pada mesyuarat Kementerian Kesihatan. Dia boleh bawa, Esko boleh bawa benda ni. Lagi satu, kita pun ada wakil ahli parlimen
Sungai ahli parlimen Timur Tebal. Tebal. Kan yang berjawatan menteri. Kan patut benda ni kan pemudah cara sebagai dia menteri. Patutnya lah. Kalau Dia menteri pun buat tak kebajikan tahu. kesihatan ni kesianlah kat rakyat kan. Ya. Sebab yang P tu sakit satu warga mah. Kadang umur 70-80 nak kena tunggu. Kadang-kadang bangku pun tak ada. Tak cukup. Wabi tak jumpa ni ahli parlimen. Tolong buat hospital. Bisa buat lautan lah di Sungai Bakak tu. Jangan Mana? kacau hospital saya. WB bisa buat lautan di Sungai Bakak. Lawatan tu tak biasa. Hospital ni lah ni tengah naik taraf. Yang lalunya bila di hospital Sungai Bakak dah pernah, lepas lalunya pergi hantar Suruhanjaya. Jauh Suruhanjaya BM lah. Cuma yang saya dok fokus ni KK, klinik kesihatan. Pesakit luar lah. Pesakit luar ni yang dok pergi tiap-tiap hari tu. Kadang-kadang dulu saya sendiri jadi pesakit. Dulu buat rawatan atau cek darah 3 bulan sekali. Lah extend 6 bulan. Sebab kapasiti pesakit ramai sangat. Dia terpaksa adjust tu sampai masa kita jadi panjang lah 6 bulan. Daripada 3 bulan jadi 6 bulan. 6 bulan. Sebab kalau kita nak pergi buat rawatan apa pun lebih dari 2 jam. Tapi kita tak marah pada kaki tangan kerajaan. Hospital dah, depa kerja aja. Tapi kerajaan lah kena naik tarafkan hospital tu, tambah staff dia, tambah doktor. Ini antara satu kebajikan lah pada rakyat. Jadi YB kena terus perjuangkan lah isu ni. Taklah. InsyaAllah. Baru ni mana pun ruang yang ada. 2 hari lepas saya dapat mesej minta tolong YB sebab bangku yang sudah ada tu dah reput. Bangku hospital. Hospital dah reput. Saya dah aju benda ni WhatsApp pada Esko kesihatan lah. Kesihatan. Dia ambil jawab benda tu. Kerajaannya tu ada pun kerajaan reput. Kursi hospital. Saya cakap ni bukan dekat Sungai Bakak, semua lah. Betul. Semua kesihatan. fikir mana kesihatan semua pernah. Semua ada masalah lah benda tu. Sebab ini ialah apa kebajikan kerajaan pada rakyat, antara dia kebajikan kesihatan. Kalau kesihatan pun jadi masalah untuk rakyat terima rawatan, kesian. Benda yang utama lah, ada benda utama yang perlu diberi perhatian. Ni ada orang mengadu pasal cukai tak? Ke ada ni? Cerita sikit ni. Cukai tanah. Cukai tanah saya terima memang tinggi lah. Ada. Hari yang lepas, sisi yang lepas, kalau kita sedia maklum, pada sidang yang lepas, dia ada kategori tanah dia. Dia ada 4 kategori tanah. Dia ada pembangunan, ada pertanian, ada konvensional, ada industri. Portion dia tak sama. Cuma kita petikan ni, macam mana depa zoning atau nilai sesuatu tanah. Adakah cara teknikal tu silap, atau orang yang juru nilai nilai tu silap. Ada satu kes ni sampai sebelum ni 2025 dia kena bayar RM20 lebih. Lah ni kena bayar RM20,000 lebih. RM20,000. Bila saya congok-congok, kenaikan 97,000%. Bukan 200%. 97,000%. Daripada RM20 kena bayar RM20,000. Ya tu. Cuma adakah teknikal dia silap? Atau juru yang menilai tu tanah tu macam mana? Tapi pada dasarnya kenaikan itu terlalu drastik. Dia Pulau Pinang ni dia cukai tanah tak naik dah 20 tahun dia kata. Betul 30 tahun. 30 tahun tak naik. Ya, pada sidang lepas pun saya cakap dekat dalam dewan pada YAB, saya kata kita tak nafikan antara sumber pendapatan negeri ayam, tanah, cukai. Cukai pintu, cukai petak lah apa tu. Tapi jangan terlalu drastik. Tapi saya tak tahu lagi. Masa tu kita tak tahu lagi kenaikan berapa. Tapi selepas tahun ni lonjakan kenaikan sebab saya kata tadi lah. Terlalu tinggi. Ibarat pemilik tanah ni menyewa pada kerajaan. Saya kira sebulan pemilik tanah tu kena bayar RM1,700. Kita imagine kita bayar lah. Tuan tanah macam sewa tanah. Adakah kita yang sisi yang lepas PDT pejabat tanah dah maklum sebanyak 400 lebih bidang tanah cukai tertonggak selama 5 tahun. Pihak kerajaan akan buat rampasan tanah tu. Pelucutan hak milik.
5 tahun. Adakah ini kalau dia buat tekan macam ni, bertambah lagi lah. Yang nak bayar cukai. Ya. Tongkok akan bertambah. Betul. Sebab terlalu tinggi. Ini dia menekan rakyat lah. Sampai ada yang datang sampai menangis. Dia kita tahu kuasaan dia memang dia ada sewa dekat kelang kedai besi buruk, ada pencawang telco ada situ. Tapi kalau dinilai kan dengan harga 20 naik sampai 21, itu tak munasabah. Kalau kita hitung balik apa yang dia dapat, separuh dari bulanan setahun dia dapat tu, separuh 6 bulan bayar cukai, dan separuh baru dapat untuk dia. Macam-macam hal lah Pulau Pinang. Ada juga tanah. Dia ada dia ni tanah dia sebelah adik-beradik. Keluasan lebih kurang. Depa buat penilaian macam mana, depa zoning macam mana tak pasti. Ada rumah dan ada dusun durian lah. Dia kena 1,400. Yang si adik dia ni pula kena RM80. Pasal apa beza jauh sangat? Pada sebelah-sebelah. Apa yang ada atas tanah tu sama juga. Ada pokok, ada rumah. Dia pun ada pokok, ada rumah. Tapi dapat cukai berbeza. Berbeza. Ada banyak lagi lah. Itu dalam Dewan lah. Kita simpan dalam Dewan lah. Tengok sekali di Sungai Bakap ni. Apa nama? Satu lagi. Mungkin hak cukai tanah ni, mungkin banyak YBRB ada isu yang sama. Mungkin masa kita buat perbahasan atau isu ni masing-masing bangkit. Maksud semua tempat ada masalah ni. Jadi bila kita bersama tu nampak benda tu, kita selang sikit lah. Saya rasa isu ni YB yang putih setuju dengan kita. Apa gua ingat kat isu dia depan ni. Dia mereka akan balu di isu ni lah. Dia ada fight lah. Dia nak tunjuk dia hero. Dia menjuarai lah isu ni. Jadi kita kena pastikan jangan bagi dia jadi hero. Kita yang sebenarnya hero. Okay, last topik. Last topik kebajikan. Prihatin, ziarah prihatin. Nak tengok dalam Facebook, dalam TikTok aktiviti kan. kemasyarakatan. Pasal kita YB cuma dapat peruntukan RM60,000 setahun tu. Bukan untuk kebajikan ni kita tak ada. Betul tak? Jadi macam mana YB menguruskan lah untuk membantu masyarakat tambah dalam ekonomi yang tak menentu ni kan. Masih ramai lagi yang memerlukan lah. Harga DC naik. Harga diesel pula naik lagi. Tapi macam tadi cakap bila kan, DC naik, barang tak naik. Betul tak? Logik tak? Macam tadi YB cakap lebar lori kan, tak boleh jalan. Kalau sebulan, 2 bulan, dia pun jam lah, tak ada kan. Jadi macam mana pusat khidmat Sungai Bakap membantu lah golongan-golongan ni. Okey. Berkaitan tentang isu peruntukan lah. Dia peruntukan ni dia ada dua skop, iaitu infra, pembekalan dan pembangunan. Pembekalan ni yang penting. Maksud pembekalan ni kalau pihak kerajaan tak silap saya dapat lebih kurang hampir 300k. Yang infra ni 200 lebih lah. Yang ni dapat ni, yang pembekalan ni penting. Inilah kita nak pakai untuk aktiviti ziarah, untuk beli katil hospital, kursi roda orang sakit. Ini duit ni 300k. Yang ni duit pembekalan ni. Tapi kita tak ada perbankan zero. Yang tentang infra yang kita dapat 60k tu, lah ni saya extend dulu, tak buat lagi sebab masalah kenaikan harga barang, harga binaan. Dia nak kena nego lain. Jadi dalam proses tu saya tak buat lagi. Mungkin dalam bulan 6 ni baru kita jalan. Dalam 60k ni kita nak buat ni tak banyak mana pun. Ustaz, 60k ni saya boleh buat 3 projek lah. Sebab projek yang kita nak buat ni kurang dari 20k, kita boleh direct nego. Pecah 3. Kita direct terus dekat mana, okey si pula ni, okey hang buat.
Tapi kalau melebihi itu kena cabut lah. Tapi kebanyakan kita bagi kita ni tak ada peruntukan. Siap ambil yang mana lebih utama dulu. Maksud yang menunggu ni ramai mohon ni. Nak buat yang nak buat ni. Tapi saya tengok yang mana lebih utama. Yang kata fi'al lawiyat lah. Sebab benda dah kita sikit, orang nak minta ni 10 orang yang nak minta projek ni. Tapi kita tengok yang mana lebih penting, lebih utama dulu, kita terpaksa buat macam tu. Siapa dah bang apa minta maaf bukan. Kadang-kadang masyarakat tak tahu. Pasal apa YB kami minta no tak boleh minta ni. Nak maklum memang perbankan ni pembekalan zero. Kemudian infra kita cuma dapat 60k. 60k pula macam-macam orang minta. Kalau nak buat jalan Tak boleh. tak ada modal, tak cukup modal. Buat parit pun lah berapa lah. Cuma siapi kita buat awning. Awning tu pun dengan simen tu 20,000, 20k lah. Sikit-sikit macam tu lah. Rumah untuk apa? Dah surau ke. Rumah. Rumah mungkin dalam ni kita akan tengok lah yang tu saya tengok yang kepentingan orang ramai dulu saya buat. Kemudahan orang ramai lah. Sebab surau, masjid atau longkang tu kemudahan sebab berlaku banjir. Saya bagi keutamaan. Kadang-kadang longkang ni ada yang mohon sampai 7-8. Saya tengok yang betul-betul mudarat dekat penduduk tu saya buat tu. Dan saya akan explain kat mereka lah. Nanti Mas can do lah. Tak boleh nak buat banyak lah. Setakat sekadar yang ni. Cuma portion saya kalau allow ni saya boleh kata saya ada aktiviti bersama masyarakat ni ziarah prihatin. Ziarah prihatin. Ziarah prihatin ni berkala. Bermaksud dalam UDM di Dun Sungai Bakap ni kita ada 8 UDM. Iaitu di UDM Putih Gunung. Putih Gunung paling ramai lah pengundi dia 14k. UDM situ. Kita ada Padang Lalang. Kita ada Tasik Cepedak, Tasik Junjung, Sungai Bakap, Sungai Duri, Ladang Sempah, Sungai Kecil, Kampung Besar. Jadi saya akan buat minggu ni. Kita dah ada jadual dah. Minggu pertama kita akan pergi Bandar Tasik Mutiara. Dia Putih Gunung lah. Kita akan pergi ziarah di situ. Setiap minggu dah. Minggu kedua kita akan pergi Padang Lalang, Tasik Cepedak. Minggu ketiga kita akan pergi Sungai Bakap dan Sungai Duri. Minggu keempat Ladang Sempah, Sungai Kecil, Kampung Besar. Sebulan habis. Tujuan kita tu ziarah tu ialah asnaf, ada yang sakit, ada yang warga emas kita santuni, adalah. Dan masa yang sama kita akan menyantuni masyarakat setempat. Kadang-kadang ada isu apa-apa, masa itulah mereka boleh beritahu. Kita pergi kedai, okey, sembang-sembang, mereka akan bagi tahu kita ada isu macam ni. Kita akan beritahu kat mereka lah apa yang kita boleh buat, apa yang tak boleh buat. Tapi kalau isu berkaitan tentang fasarana apa-apa, kita boleh pergi kat agensi tertentu lah. Cuma halangan kengkangan kita bila ada sesuatu isu, contoh nak bersama pihak zakat, pihak pengulu atau pihak JKM, mereka takkan bersama dengan kita. Dia ada tak layan. Bukan kaki tangan tak ada masalah. Kengkangan dari mata politik. Politik ada arahan. Ada satu saya nak cakap ni, ada satu agensi ni, polis kena tukang tembak aja. Sebab jemput saya ada program Madih buka puasa. Dulu dia kata kat UMNO, UMNO ni tak demokrasi, itu hak rakyat nak memilih siapa, itu demokrasi. Tak tahu mereka buat juga. Mana? Boleh lah. Boleh dia bagus lah. Mereka buat tu kan, bagi rakyat tengok. Aku nak tanya hang lah. Kalau hang duduk tempat aku macam mana? Kesian ni kawan tu main kena tukang. Dia dizalimi Dia ketua balai lah. Ketua balai, kemudian ditukar ke IPK. Sebab bagi buka puasa. Dia bagi buka puasa. Tu yang mereka kata mereka bagus ya. Okey, program masyarakat yang tadi saya pergi ziarah tu, saya akan dengar keluh
keluhan dari apa yang keperluan mereka, saya boleh bantu, saya bantu. Kalau ada yang tak boleh bantu, saya bagi tahulah, minta maaf lah. Boleh benda ni panjang pada tempat sekian-sekian. Tapi bagi saya agensi tak ada masalah. Depa nak membantu, bersama bantu. Depa pun tahu kalau tengok saya punya TikTok atau Facebook memang saya ziarah. Bukan saya nak menunjuk saya sebab kita sebelum jadi YB pun kita dah biasa benda tu buat. Dia jadi benda tu biasa lah. Sambung lah. Jadi bila ziarah ni dia kena pakai duit sendiri, allowance kita lah. Bermaksud saya kata allowance ni boleh kata 70-80% Untuk program. untuk program. Untuk program lah. Dia tu ziarah saya tak kaya ada pihak sekolah minta, Ya. nyanu minta, macam-macam lah. Tak bagi banyak. Kalau 100 bagi. Bagi. Kalau sehari kita kata hitung, sehari kata 250 lah. Kali dengan 30. Macam tu lah. Tu tak kira pergi kedai lagi. Pergi kedai. YB Mai. YB Mai kita kena faham lah. Ya. Dulu kita dengar YB di Kelantan duk bercerita kan. Kita main kena kat kita. Pipi naik motor baru ni. Main kedai. YB Mai. Tak. Saya ada hal sikit. Dia pun cari nak pergi kedai kan ni. Dia hujung bulan. Awal bulan nak bagi. Hujung bulan tu. Adik tu. Aduh lah. Tapi kalau pagi tak apa. Macam pagi tak apa. Makan sikit. Dia makan roti canai macam tu tak apa. Nasi lemak apa lebih Tengah kurang. hari Tengah hari ya. kita pun memang dah suka nak makan kedai tu. Lama tak makan. Pipi dia tengok. YB Mai. Dia kata YB Mai apa? Makan mudah ya. Makan mudah. Itulah. Nak jadi YB ni sebagai YB pembangkang ni memanglah Cabaran je. cabaran dia, kewangan tu InsyaAllah lah. Kalau nak kata boleh tak boleh, jangan ketekut lah. InsyaAllah kita bagi kat orang, ada doa orang tu, ada rezeki kot lagi. Allah ganti kan. Yang lebih baik insyaAllah. Okey. Jadi ada pula itu, kalau saya pun dengan kawan saya akan susun masjid-masjid lah. Maksud ziarah Jumaat ni saya main masjid ni. Esok pergi masjid, masuk saya pusing bermasyarakat. Kita pusing tu tujuan antara kita nak santun ni dan keduanya mungkin ada apa-apa aduan yang mereka nak mengadu kat kita. Mereka nak beritahu lah. Nak bagi tahu ada masalah apa. Masa tu kita kena ambil maklumat apa yang mereka adu tu. Itu proses berjumpa, bermesra dengan masyarakat. Pada hakikatnya sakit kepala juga. Saya punya prinsipnya, walaupun benda tu kecil, saya boleh selesai, saya sonok. Tapi ada benda saya tak boleh selesai. Kita jadi gundah gulana, rasa tak puas, tak lepas. Tapi nak buat macam mana? Ya, ada sebab-sebab tertentu kita tak boleh. Tak boleh. Kekangan dan juga halangan lah. Tapi saya cuba juga bila ada sebarang kematian, kita cuba turun juga. Boleh kata kematian ni boleh kata tak sampailah 100%. 90% tu kalau ada kematian insya-Allah Sampai kita sampai. Okey, baik-baik. Nyamuk pun duk ketik lah. Ketik banyak nyamuk. Rasa je gitulah kot. Kita punya program kita malam-malam ni. Kami dari Nadi Penang mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada YB sudi menerima jemputan bersama-sama kita pada malam ni. Lagi ya. InsyaAllah jumpa pada lagi. siaran akan datang bersama dengan Nadi Penang Videocast. InsyaAllah kita akan bertemu dengan YB yang berikutnya. Nantikan kemunculan lah. Baik. Okey. Terima kasih. Kepada semua dan juga kepada penonton-penonton yang setia bersama dengan Nadi Penang insya-Allah. Ada live kan? Nombor kad dia. Ada. Okey, Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.